akidah sifat 20 dan akidah 3 serangkai. Okey. Semua orang tahu bahawasanya kita kena percaya tentang, pada zaman Nabi simple. Nabi tak juga ajar tuan-tuan sekalian akidah ni bagi pada 3 bahagian, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Tak kata. Dan tentulah Nabi lagi tak kata tuan-tuan sifat Tuhan 20, lagi tak kata. Apa yang Nabi ajar ialah akidah yang mudah. Nabi ajar tentang tauhid. Dan sebab itu saya tertarik apa yang disebut oleh Ali Tantawi. Dia tulis satu kitab yang bagus, Ta'rifu 'am bidinil Islam. Saya ingat ada translation kot. Dah translate. Ta'rif umum kepada agama Islam. Nabi punya akidah simple. Orang datang kepada Nabi, kadang-kadang sehari, 2 hari. Nabi ajar dia Islam, dia balik, satu kaum dia boleh masuk Islam. Maksudnya very clear. Apa dia punya penerangan akidah tu. Kalau Nabi kata kau kena kira 20, lepas tu lawan dia lagi 20, kau pakai jam dia. Kita belajar akidah universiti 4 tahun, balik nak bagi orang faham akidah, bagi orang faham, keliru lagi akidah. Sebab apa? Sebab itu pendekatan tauhid, kerana tauhid ni, akidah ni semua orang kena boleh faham. Tak boleh satu pengajian yang akidah ni susah. Bab paling payah ni nak faham akidah. Kalau itulah bab akidah paling payah, kena orang betul-betul cerdik boleh faham, artinya orang awam tak boleh masuk agama. Pasal orang tak masuk melalui fiqh. Orang masuk Islam melalui pintu. So akidah should be understood by everybody. Layman, profesor kat universiti, semua orang sama kena faham. Dia tak ada satu standard yang mana tak boleh faham akidah ni, lagi belajar lagi pening. Tak boleh. Badawi pun kena faham akidah. So akidah mesti simple. Allah itu wujud dengan segala sifat-sifat kebesarannya. Segala yang sempurna itu sifat dia, dan yang cacat itu bukan sifat Tuhan. As simple as that. Kemudian mari para sarjana, mereka cuba buat perbahasan-perbahasan. In fact, perkataan akidah pun tak disebut. Nabi suruh orang mengucap syahadat la ilaha illallah, bersyahadah. Akidah daripada akad, maksud simpulan. Jadi apa yang orang datang, kemudian ulama kemudian dia ada di kalangan mereka yang kata, oh dalam semua tu ada 7 yang penting. Ini bila ilmu kalam masuk. Bila ilmu kalam masuk, maka ulama ketika itu terpaksa berinteraksi dengan ilmu Yunan. Ilmu Yunan ni di samping ada negatif positif dia challenge banyak benda dalam fikiran manusia. Maksudnya kerana kita tahu Plato, Aristotle, mereka telah cakap tentang banyak isu-isu tentang ketuhanan. Epicurus umpamanya yang menafikan tentang Tuhan dan seumpamanya. Saya selalu sebut Epicurus timbulkan beberapa benda yang Christianity, Judaism sebelum tu susah nak jawab. Dia kata Tuhan adalah pada sesi agama, Tuhan itu merupakan kebaikan yang mutlak. Dan Tuhan adalah pencipta yang mutlak. Dan kejahatan berlaku dalam dunia ini. 3 perkara yang Epicurus kata menafikan kewujudan Tuhan. Kalau kita kata kejahatan itu bukan daripada Tuhan, berarti kita menafikan Tuhan itu pencipta mutlak. Kalau kita katakan kejahatan juga dicipta oleh Tuhan, kita menafikan satu perkara lagi, iaitu Tuhan itu merupakan kebaikan mutlak. Salah satunya akan ternafi. Dalam bahasa yang lain dia kata kejahatan berlaku. Jika Tuhan itu maha berkuasa, tapi dia tak mau menghapuskan kejahatan, berarti dia bukan Tuhan yang baik. Tapi jika sekiranya kejahatan itu ada, Tuhan itu tidak berkuasa menghapuskan kejahatan, Tuhan itu juga bukan, dia tak layak Tuhan lah, dia tak kuat. Jika dia mampu menghapuskan kejahatan dan dia tidak mau, dia adalah Tuhan yang nakal, Tuhan yang tak baik. Jika dia berkehendak menghapuskan kejahatan,
Dan dia tak mampu. Dia bukan Tuhan lah. Tapi kalau dia tak berkehendak dan dia tak mampu, dia memang tak wujud lah. Teori ini telah dibawa. Saya nak tunjuk salah satu. Nanti saya silain saya jawab apa yang Epicurus kata ni. Biar tuan-tuan balik fikir sendiri. Jadi Epicurus telah mempengaruhi banyak idea dalam dunia agnostik dan atheism. Dia telah mempengaruhi. Dia antara hujah yang dia anggap paling dominan lah di kalangan mereka. Okey. Sebab tu atheism berkembang, salah satunya bukan dengan cetusan baru, dia cetusan lama. Tapi saya nak ceritanya ialah apabila idea-idea falsafah ni masuk, so scholars di kalangan orang masa zaman tu, mereka cuba nak challenge idea ni. Sebahagian mereka telah terpengaruh, mereka drag pergi, mereka pula jadi ahli falsafah yang berlebih-lebihan. Tapi sebahagian mereka cuba deal, nak jawab idea-idea falsafah ni, maka munculnya mazhab Mu'tazilah dan muncul macam-macam. Walaupun orang komplain Mu'tazilah, tapi saya menyatakan Mu'tazilah di samping kelemahan dia juga ada sumbangan kebaikan, idea-idea dia yang bagus. Kalau kita melihat sesuatu daripada angle yang berbagai-bagai. Maka datang Abu Hasan Asy'ari, dia dengan idea-idea dia cuba senaraikan sifat-sifat Tuhan yang ini, yang itu, dalam kerangka nak jawab konteks itu. Saya nak bagi faham zaman ni macam ni ya. Bila Barat datang dengan berbagai-bagai idea, kita nampak tulisan orang-orang yang deal dengan Barat cenderung kepada nak jawab yang itulah. Tapi tulisan itu kalau dibaca di tempat lain, mungkin tak relevan. Tak relevan. Sebab apa? Maka sifat 20-13 itu dikatakan itu teras ahli sunnah. Mereka ni sebenarnya orang yang kata ni pun, orang ni pun kan faham apa sangat. Debat tak main, kan? Jadi perkara yang seperti ini sebenarnya dia ada konteksnya. Kalau kita nak kata salah ke betul, tapi dia ada konteksnya. Bukan soal 13, 20, dia ada konteks. Bagi orang awam, buat apa nak pergi kata Allah ada, lawannya tiada. Dia dengar, lawannya pekak. Untuk apa? Bagi tahu Allah Sami'un Basir, Maha mendengar, bagi melihat. Untuk mari daripada aliran Ibn Mandah dan seumpamanya, kemudian diikuti dengan Ibn Taymiyah dan mereka cuba bahaskan tiga benda. Mereka kata manusia secara umumnya percaya Tuhan itu wujud. Kepercayaan Tuhan itu wujud itu, dan yang wujud yang satu itulah yang mencipta dan seumpamanya. Ini dia namakan tauhid rububiyah. Tapi ramai yang percaya Tuhan wujud macam Quraisy, tapi mereka tidak mengabdikan diri kepada Tuhan yang wujud. Oleh kerana itu manusia tauhid rububiyah saja tak cukup, dia kena ada tauhid uluhiyah. Maksud dia kena serahkan diri untuk ibadat pada Allah. Kalau dia kata Allah ada, tapi dia pergi syirik, tak ada makna. Allah itu ada pencipta, tapi aku nak dapatkan Allah susah, kena pergi buat melalui yang lain. Tu Tuhan juga. Kalau kita tanya akhirnya dalam Christianity, dia tak kata Tuhan tiga, jelmaan je pada tiga. Tuhan itu tetap satu. So dia kata ini tauhid di sudut Rabb, di sudut menyatakan Tuhan itu satu. Tapi mereka tidak tauhidkan Allah di segi akidah ataupun dari segi ibadah yang dinamakan tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Kemudian mereka katakan masalah satu lagi, apabila mereka tauhidkan, mereka tak sifatkan Tuhan seperti mana yang Tuhan sifatkan, iaitu tauhid asma' wal. Ini semua metod nak bagi orang faham tauhid. Selepas pada tu bukan orang nak tegakkan tauhid, golongan-golongan agama ni duk berkelahi pasal metod ni pula. Aku punya bagus ke aku punya bagus? Ini mereka bazirkan masa kita, dan kita jangan jadi bodoh seperti mereka. Jadi mereka bazirkan masa kita supaya kita berkelahi dalam hal ini. Yang asasnya kita disuruh mengajar manusia tentang tauhid. Kalau tak ada pun orang kata sifat Tuhan 20. Hatta kalau baca buku Abu Hasan Asy'ari tak pernah kata 20. Dia kurang pada tu. Dia mula dengan 17, kemudian datang kepada 13, Abu Mansur, kemudian baru datang 20 kemudian. Maka kata ini sifat-sifat utama yang mesti diketahui. Allah wujud, semua orang tahu. Allah mendengar, semua orang tahu. Tapi adakah semua orang yang tahu Allah mendengar benar-benar telah menunaikan salat? Tak syirik? Tak. Melainkan dia kena dipahami dengan akidah yang jelas.
tentang tauhid uluhiyah.